Dan salam sejahtera kepada semua. Kita tengok pula soalan nombor 13. Masih lagi soalan kertas 1 format SPM. Raja 13 menunjukkan bagi matematik. Raja 13 menunjukkan peta perjalanan kereta api melepasi 4 stesen. R ialah titik tengah antara B dan S. Dan Q ialah titik tengah antara B dan R. Cari koordinat titik Q. Jadi untuk soalan seperti ini, kamu kena ingat formula titik tengah. Bagi garis lurus, formula titik tengah. Kenapa lah ni titik tengah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2 Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, ini formula titik tengah. Jadi daripada maklumat yang diberi, R, koordinat R diberi iaitu 12, 6. 12 ni maksudnya nilai X dan 6 ni nilai Y. Jadi nilai titik tengah ni kamu gantikan dengan koordinat R iaitu 12, 6. Buat dalam kurungan sama dengan dikata R ialah titik tengah antara P dan S. Okey. P dan S. Jadi kita gantikan dalam formula ni. Jadi X1 ni adalah koordinat P yang kamu tak tahu. Jadi hanya kamu labelkan sebagai X dengan Y lah. Jadi X1 ni gantikan dengan X tambah dengan X2 ni merupakan nilai X bagi koordinat S iaitu koordinat S ni, X dia sama dengan 18 dan Y dia sama dengan 8. Jadi X2 ni adalah nilai X bagi koordinat S iaitu 18 bahagi 2, dan Y1 ni adalah nilai Y bagi koordinat P yang mana kamu tak tahu, gantikan Y saja. Y tambah Y2 ni adalah nilai Y bagi koordinat S iaitu 8. Gantikan 8 bahagi 2, tutup kurungan. Okey, lepas tu kamu asingkan. 12 ini adalah nilai X. Dan 6 ni nilai Y. Jadi asingkan. Kita jadikan dia persamaan matematik. Jadi yang pertama 12 sama dengan X tambah 18 bahagi 2. Jadi ingat yang 2 kat bawah ni operasi bahagi. Belah kanan kita bawa ke sebelah kiri akan jadi darab. Jadi 12 kali 2 jadi 24 sama dengan X tambah 18. Jadi X sama dengan 18 yang berada belah kanan kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi tolak iaitu 24 tolak 18. 24 tolak 18 sama dengan 6. Itu nilai X. Kemudian cari nilai Y pula. Jadi ambil nilai Y ni sama dengan 6. 6 sama dengan Y tambah 8 bahagi 2. Jadi 2 yang berada kat bawah ni belah kanan operasi bahagi. Kita bawa ke sebelah kiri jadi darab dengan 6. Jadi 6 kali 2, 12. Sama dengan Y tambah 8. Jadi Y sama dengan 12 tambah 8 belah kanan kamu bawa ke sebelah kiri jadi tolak 8. Oleh itu Y kamu dapat sama dengan 12 tolak 8 iaitu 4. 4 ni sama dengan Y. Jadi kamu dapatlah koordinat P iaitu nilai X dia 6 dan nilai Y dia adalah 4. Jadi koordinat P sama dengan 64. Okey, sekarang ni soalan dia tanya kamu cari koordinat Q. Nak cari koordinat Q di mana? Dibagi tahu dalam soalan ni Q ialah titik tengah antara P dan R. Jadi koordinat P kamu tahu, nak cari Q, kita gunakan formula titik tengah tadi. Okey. Alright, guna formula titik tengah. Iaitu nak cari Q kan, titik tengah Q. Jadi Q ni titik tengah dia iaitu nilai X dengan Y dia sama dengan koordinat P yang kamu tahu tadi iaitu sama dengan 64. Jadi X1 adalah 6. Gantikan 6 tambah dengan X2 adalah nilai X bagi koordinat R itu 12. 12. Kemudian bahagi 2, kemudian Y1 ni adalah nilai Y bagi koordinat P iaitu 4. Okey, tambah dengan nilai Y bagi koordinat R iaitu 6. Kemudian kamu bahagi 2.
Okey, ini selesaikan. 6 tambah dengan 12 jadi 18. 18 kamu bagi 2 dapat 9, 4 tambah 6 jadi 10. 10 bagi 2 dapat 5. Jadi dapat koordinat Q sama dengan 9,5, iaitu jawapan dia adalah D untuk soalan nombor 13. Alright, terima kasih.